Saya tahu contohnya di Masjid Tanah baru-baru ini ada yang bertanya di kalangan netizen dan sebagainya, mana yang telah diumumkan apabila berlakunya bencana banjir, kita perlu menyelesaikan dalam keadaan yang segera dan juga jangka masa sederhana, termasuklah jangka masa panjang. Jadi jangka masa panjang, Melaka telah banyak kali saya bagi tahu dan umumkan kita ada hampir 7 projek tebatan banjir yang semuanya nilaian ratusan juta, tetapi semuanya masih dalam tempoh pembinaan. Jadi kita harap ianya dapat menyelesaikan masalah. Jadi ingin saya terangkan secara sedikit kepada semua rakyat Melaka di luar sana, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri memang telah melaksanakan tanggungjawab beliau, di mana beliau sendiri selaku orang yang bertanggungjawab di seluruh negeri Melaka dan tinggal di Masjid Tanah itu sendiri, dia tahu akan pembahasan tersebut. Kerana itulah rancangan terbatan banjir Sungai Baru bernilai 450 juta yang itu telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika sidang parlimen yang lalu lagi. Jadi ianya mengambil masa dalam tempoh 5 atau 6 tahun untuk disiapkan, kerana ia akan mengubah terus jajaran Sungai Baru tu akan diperbesarkan. Kerana itulah ianya dipanggil sebagai rancangan tebatan banjir. Terima kasih.